Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada guru serta rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin bercakap tentang satu perkara yang nampak mudah tapi sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu berbudi bahasa. Apa itu berbudi bahasa? Berbudi bahasa bukan sekadar menggunakan kata-kata sopan seperti tolong, maaf atau terima kasih. Ia lebih daripada itu. Ia berkaitan dengan cara kita bercakap, berkelakuan dan menghormati orang lain tanpa mengira usia, pangkat atau latar belakang. Mengapakah amalan mempunyai bahasa penting? Antaranya mengelakkan perselisihan faham antara satu sama lain, bawa imej baik kepada diri, mengeratkan hubungan sosial sesama insan. Situasi harian di sekolah, saling menghormati dalam perbualan, pelajar tidak menyampuk ketika guru atau rakan sedang bercakap. Guru memberi peluang kepada semua pelajar untuk bersuara tanpa membezakan sesiapa. Jadi, marilah kita terapkan nilai berbudi bahasa dalam diri masing-masing.